Bos. Ini kata-kata hukama guru saya Ustaz Nafi bin Haji Ahmad. Dalam dunia ni dia kata, berusahalah bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berniaga. Kalau ikut hukum makal dengan 15, 20 appointment satu minggu tu, mesti ada 2-3 closing. Confirm mesti boleh closing. Betul. Ya. Koma, bergantung hati kepada Allah. Ya. Bukan bergantung hati kepada aku dah usaha kenapa tak dapat. Mana kita gantung pada usaha. Okay. Nanti Tuhan tanya, kau boleh gerak pun aku bagi, kau sembang. Lu sembang buat gua bimbang. Okay. Simple. Jadi kerja kita apa? Buat je. Usaha. Ada cerita menarik. Usaha pun dia bagi. Berapa appointment pun dia bagi. Berapa rejection pun dia bagi. Berapa closing dia bagi. Lu nak cerita apa? Tak payah cerita lah. Kita pergi dengan senyum. Kita kata, ya Allah, aku buat kerja aku. Ya, aku buat kerja aku. Belajar ilmu burung. Dia bagi pagi, dia terbang. Ada garanti tak boleh dapat makanan? Tak. Tapi kerja dia terbang. Tapi for the past 10 years, burung tu makan dah. Kan. Elok je. Bang, burung tak ada MBA bang. Malulah bang. Okey, bye. Terima kasih. Burung tak ada